Okay, sekarang ni kita berada di La Bodega. Pavilion bersama dengan Kirul, Itu Syah, dia paling hot malam ni. Hafiz, Kal, J, dia tengah sentap sapu tangan. Okay, kita tengah menunggu untuk countdown dan jam sekarang ni menunjukkan pada pukul 11 suku. Dan kita akan pergi ke Bukit Bintang sebentar lagi, mana untuk countdown di sana. So, masa ni inilah keadaan yang berada di seorang di pavilion yang boleh kita lihat. Tadi mesti ramai orang. Tak bagus juga pergi toilet. Orang tua tunggu Dah, korang kira ramai ke? Dia sakit. Korang pergi. Siapa nak setakkan nampak aku? Ha? Siapa nak setakkan nampak aku? Okay, kat sini. Keadaan di La Bodega ataupun pavilion pada malam New Year 2009. So kejap lagi kita cuba dapatkan